Setemar, kad metrik I24207803. Darshini Anna Perempuan Sarawak, High 24207885. Nama saya ialah Darshini Ganesan, nombor metrik I24207855. Hai semua dan salam sejahtera. Tokoh kepimpinan yang kami pilih ialah Mother Teresa. Nama sebenar beliau ialah dilahirkan pada 26 Ogos 1910 di Scotland. Mother Teresa merupakan pengasas Missionaries of Charity dan terkenal sebagai simbol kasih sayang, empati serta perkhidmatan kepada golongan miskin. Kami memilih Mother Teresa kerana beliau merupakan tokoh kemanusiaan yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Beliau memimpin melalui teladan bukan jawatan. Nilai kasih, empati dan pengorbanan yang dibawa menjadi inspirasi kepada jutaan sukarelawan di seluruh dunia. Mother Teresa membuktikan bahawa seorang individu mampu mengubah dunia melalui kebaikan. Pada tahun 1928, Mother Teresa meninggalkan keluarganya untuk menyertai Sisters of Loreto. Beliau mula bertugas sebagai guru di India pada tahun 1931. Tahun 1946 merupakan titik penting dalam hidupnya apabila beliau menerima panggilan dalam panggilan untuk berkhidmat kepada golongan termiskin. Pada tahun 1950, beliau menubuhkan Missionaries of Charity dan misinya berkembang ke seluruh dunia sehingga tahun 1990. Mother Teresa meninggal dunia pada 5 September 1997. Dapat 3 gaya kepimpinan utama yang ditunjukkan oleh Mother Teresa. Pertama, kepimpinan transformational, di mana beliau mengubah cara masyarakat melihat golongan miskin dan memberi harapan melalui tindakan kecil yang memberi impak besar. Kedua, kepimpinan berkarisma dengan aura ketenangan yang mampu mempengaruhi orang pelbagai agama dan bangsa. Ketiga, servant leadership, iaitu kepimpinan melayani. Beliau sentiasa mengutamakan kebaikan orang lain dan turun padang sendiri. Ciri-ciri kepimpinan Mother Teresa. Terdapat beberapa ciri kepimpinan utama yang membuatkan Mother Teresa sangat dihormati. Beliau rendah hati, berani mengambil risiko dan menolak penghargaan demi menumpukan pada kerja kebajikan. Seterusnya, beliau mempunyai empati yang sangat mendalam, melihat semua manusia sebagai anak Tuhan. Mother Teresa juga sangat berdedikasi sepanjang hayatnya, tegas pada prinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan tekanan politik. Untuk tindakan kepimpinan inspirasi, Mother Teresa menunjukkan kepimpinan melalui tindakan bukan kata-kata. Beliau menumbuhkan Missionary of Charity bermula dengan 12 orang dan kini berkembang menjadi ribuan ahli di seluruh dunia. Beliau juga berkhidmatan di kawasan paling miskin di Calcutta, mengurus rumah untuk pesakit tenat dan melakukan kerja-kerja yang sangat mencabar seperti memandikan pesakit dan merawat luka. Selain itu, beliau melatih ribuan sukarelawan menanamkan nilai empati, disiplin dan kesederhanaan. Sumbangan besar kepada dunia. Mother Teresa telah meninggal sumbangan yang sangat besar kepada dunia. Organisasi yang diasaskan kini mempunyai lebih 4,500 biarawati dan beroperasi di lebih 130 buah negara. Missionaries of Charity menyediakan rumah anak yatim, sekolah, klinik serta pusat bantuan bencana. Beliau turut menerima lebih 700 penghargaan global termasuk hadiah Nobel keamanan. Impak kepimpinan. Kepimpinan Mother Teresa meningkatkan kesedaran dunia terhadap isu kemiskinan. Ia mendorong individu dan institusi untuk tampil membantu golongan kurang bernasib baik. Beliau berubah masyarakat terhadap golongan yang dianggap tidak bernilai dan menghidupkan budaya sukarelawan moden. Kepentingan kepada pelajar masyarakat. Kepimpinan Mother Teresa mengajar kita bahawa pemimpinan searti memimpin dengan hati. Beliau menunjukkan bahawa tindakan kecil mampu memberikan impak besar dalam jangka masa panjang. Sebagai pelajar, kita boleh menjadikan beliau sebagai inspirasi untuk memiliki nilai empati, hormat dan tanggungjawab sosial. Cabaran. Mother Teresa turut menghadapi pelbagai cabaran seperti kekurangan dana, kritik media dan bekerja di kawasan penuh penyekat. Namun beliau tempat tegas dan dengan isinya ingat ayat anyat. Inilah yang menjadikan beliau tokoh kepimpinan yang luar biasa.
Kesimpulannya, Mother Teresa memimpin bukan melalui jawatan tetapi melalui kasih dan pengorbanan, melalui pembuktian bahawa seorang individu mampu mengubah kehidupan ribuan orang dan meninggalkan legasi kepimpinan moral yang berkekalan. Apakah sifat kepimpinan yang paling anda kagumi pada Mother Teresa? Adakah kita perlu jadi kaya untuk membantu orang susah? Bagaimana kita boleh mempraktikkan kepimpinan melayan dalam kehidupan harian? Apakah pengajaran paling penting daripada perjalanan hidup Mother Teresa?